dia kan. Tapi tak tahu mana tadi dia balik. Selepas Makcik Kia meninggal ni lah. Sebelum Makcik Kia meninggal lagi, diorang dah tak ada. Cinta. Ada lagi banyak kabut nak. Tak. Apa? Oh ni tu. Ha, ibu kau rasa ambil gambar kat sini lagi lawa. Tadi lighting tak bagus lah. Sini ibu. Kita dekat mana? Kita di Masjid Negara. Ya ke? Gambar aku sini. Ini dah ambil gambar. Lighting. Tak nak gambar belakang. Pak Lang nak siap. Peace Pak Lang. Rekod. Ih, nyampanya muka tu. Tu. Wah. Yang macam ni lah. Yalah, tak inilah dia. Ini Betul lah. Coba ini ni. kan? Oh, sebab ni nampak pekat lagi Nampak dalam ni. Ibu yang gelabah, aku tak boleh lah. Kalau ibu gelabah, semua gelabah. Jangan bagi ibu gelabah. Ni comelnya. Anak dia lah, bukan dia. Pak Lang baru pakai samping, kesiannya, Masya Allah. Masya Allah. Atok boleh tak? Atok peace. Boleh. Okey. Atok letak je kaki atas ni. Orang tak payah. Kacam lah. Okey. Okay, Atok peace. Atok. Oi. Sorry tak perasan. Oh, tukar. Semua kat atas. Tu. Wow. Sibuk lah Alip ni. Boleh. What the moment, bro. Boleh tak? Kasut. Tak apa. Memang tak payah pakai kasut. Tiga dulu. Allah. Okay, go Atok, go. Okey, terima kasih. Okay. Good Atok, good. Atok akan naik lift. Wow, naik lift siap. Dia baru tak ajar. Atok letak kaki senang sikit orang Atok lah. Kakak. Rekod landscape jangan. Landscape. Masuk ke? Baring. Tengok kos 5 ke tak ya? Tengoklah kalau tak muat kau boleh ni. Aku belakang. Sekecil alam. Satu ke dua muat tak muat lah. Tak muat lah. Boleh masuk. Okay, lagi masuk lagi. Dah, okay. Satu ke dua? Tak nak berapa ni? Satu kot. Rekod 05 semua. Atok please stop, rekod. Nak buat momen. Kau 05 ambil gambar, kau 05 ambil gambar. Dah. Ambil gambar kau 05. Tengok, dah sampai. Dah. Okay, Wah keluar dulu. Tegi lah dia ni. Rekod. Dia ada. Rekod landscape. Landscape apa kau ni? Landscape tu baring. Potret tu diri. Kau tak bawa tripod? Oh, lah. Itu rekod. Kita lagi. Baik juga dia. Tenang ya, lift ada. Ni pun gaduh ni tak mau ikut. Saya nak gaduh pula. Gaduh dulu. Kurang sihat. Ni turun tadi macam boleh tak? Ni bukan Saloma ni. Tak kau sini dapat tak mau ikut kat situ. Tak boleh aku. Cuma tegur. Saya dah kau ni berjanji betul tak? Betul rekod. Rekod. Tiba. Ada ambil tisu. Tisu? Ibu, kan tak ada tisu. Tisu basah dia lah.
Ni makanan. Salah Tina. Dia nak mandi swimming pool. Dia nak mandi swimming pool. Campak aje. Jom, kita mandi swimming pool nak. Peace. Vlog. Kak, pergi berenang kak. Berenang. Tiba. Kakak tolak tu lah. Tak payah, kau tak pandai rekod. Aku pandai. Kau rekod semua benda, tak jadi estetik pun tak apa. Tolak lah tu. So kita pap. Hai. Majini ke tu? Orang kaya, kita orang kaya. Cepat. 1, 2, 3. Dah. Tak ibu kalau tahu makan tak boleh bawa kak. Ya rekod lah ni. Biar kau rekod lah, aku benci dah kau rekod. Wow. Yes. Tak tahu kan ada vlog? Alah ada vlog lah. I have to lah. One, macam behind the scene. Lagi satu, dia edited aesthetic lah. Everyone is, I don't know. Everyone not in green. Everyone is green. Except you guys. This blue. Ada green sikit je. Dia rasanya boleh separate ke dia pakai tudung ni. Aku serak kau mata. Tak, kau rasa mesti seorang macam aku pakai biru, kau pakai biru jugalah. Nen, mesti seorang kena paksa ni. Oh, Netik kajak. Saya ada adik suami ni. Ya. Ada dua adik. Oh, dia adik ipar lah. Alamak, sini. Oh my god, I think I taller than you. No. The smaller you are, the cuter you is. No lah, the taller you want, the youngest you are. Right. I don't know where you get that quote from, Kejap. but is it? Kak Demi dengan Kak Ida, siapa tinggi? Kak Lim, tahu lah, kamu tak nampak tu. Sama tinggi je kot. Dan guys. Kita kena lihat betul. Tak ada beza pun kita dua. Bahu. Tak, mahu Kak Lim turun. Lah. Cuba je. Mana? Laki duduk sana balik. Kita duduk mana? Kita duduk sini. Kita duduk luar. Ya. Kenapa? Kita girl. Kita Google. Alang on OA. Wow. Depan lah weh. Kau malu-malu apa? Sini. Oh my god, dia ni dalam vlog orang. Yes. Boleh tengok kat TV. Ada TV lah YouTube. Ada? Lebih je. Boleh tengok. Ada biasa tengok kat TV vlog dia.
Sebab nampak macam artis. Macam artis tu. Aku tu. Dia kan muslim baik. Betul pakai. Itu cameraman tu. Abang. Tapi betul tak? Tu sebab bersila. Takkan nanti korang je duduk bersila. Tahiyah. Weh, tukar handphone syut. Gila lah. Dah tak geng dah. Sorry lah. Dia sepi. Tak Kecewa kena. lah. Sorry lah. Kecewa lah. Oh, diorang kena pakai tudung ni. Masjid, macam-macam tu. Diorang pakai tu untuk diorang punya badan ke Kepala. Sebab itu antara dia punya ruh macam ni. Kalau orang tak nak pakai tak boleh masuk lah. Sekarang pun tempat suci Allah. Deep tak? Deep tak? Dia gila. Nasi rekod. Ada footage. Oh, kena rekod orang tu lah. Pak Lang pergi merit siut. Ingat kan Papa hai rupanya. Pak Lang pergi Papa suruh duduk. Papa macam hai. Tak duduk. Malu lah. Dah lah main. Ui. Bukan laki kat sana ke? Laki sana tau. Pergi sana lah. Cuba check. Comelnya. Biarkan. Senyum lah Alika. Macam fish. Sana. Kotiknya semua. Video. Perasan lah. Aduh. Oh, video. Nasib. Dah cantik ini yang ni kan. Percantik yang ni. Oh. Itu kan dia punya tu kan. Ya. Dia dah selesai. Dia dah lah solo. Dia solo. Ni pun satu. Ni pun sama. Siapa tengok salah? Tahu jangan tengok. Biar dia macam mana ni? Dua ekor sama je. Tu, mana dia? Jangan tengok. Tu. Dia asal dia masuk dekat situ, dia foreigner ke? Jangan tengok. Macam dia foreigner ke masuk situ? Salah lah Mia ni macam orang lain, kita datang je. Dia dapat makanan, kita nak datang makan. Kak Rimi dia nak screen time ni. Lebih sikit Tempo. Vlog ke? Salah. Weh, kenapa kau duduk belakang? Oh, salah. Antara bintang. Itu tak payah salah. Weh, salah batuk belum? Tu depan tu je. Kau ni. Atuk punya lah paling main kereta duduk situ. Duduk atas wheelchair. Hak Atuk. Atau dah nampak nervous. Mana buat? Oh gitu. Oh situ. Mesti bawang tu. Wah nak jumpa family. Hak Atuk. Mia hak. Ya hak. Hak Mia. Peluk. Kau ni. Peluk wah. Peluk kan dia tanya aku. Fake-nya. Buat untuk screen time. Dia minta tu member dia. Tu kenapa? Gedinya. Dia tanya kau member dia. Macam Jom. Polis tangkap dia. Wah, nak kahwin dah. Bila Pak Long nak kahwin dah. Seram. For the second time. Remarried. Payahlah sebut kot kan. Hopefully ni okey lah kot. Tak. Tadi ada cakap lah. Apa nama tu? Lepas tu dia cakap, lepas tu Pak Long cakap apa? Second Mak Lang. Dia join tu salam je. Correct ni guys. International. Dah sampai. Cuba tanya dia. Tak ada patut ditutup. Aku Pak Lang ni muka dia tak boleh. Ya ke? Ya Allah, ya ke Mama? Masya Allah kenal ke? Mama kenal lah.
Ya ke? Bapak masak apa semayang Okey, dah ready. Cuba dekat sebelah OUM. Kalau dah kena dia dapat diskon. Excited. Tak apa. Tak apa. Kamera tu lagi penting. Kamera tu lagi penting. Kita bilang kamera awak. Jangan risau. International. Ya, betul. Kita ada daripada Ya, betul. China lagi. Mak Saleh tadi. Ada Mak Saleh tadi. Ya, betul. Mana? Thailand. Wow. Bagi tandas. Circle lain. Kakak Im nak ikut. Nak ikut? Ya ke? Boleh tak kakak Im ikut? Boleh tak Im ikut? Joyu. Boleh. Kenapa dia gelak? Dia macam tak suka je. Tak apa. Alah, bagus tak? Budak tu kena alau. Balik. Wah, international je guys. Nampak ada penonton. Tak ada luar. Jangan gelak-gelak. Member tu excited. Member nervous tu. Wah, kotik je diorang ni. Kamu iri. It's the moment. It's the moment. Wah, budak-budak ni main pula. Itu kenapa? Itu kenapa? Dah nak apa lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis akad nikah dan ijab kabul kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita semua berada di Dewan Solat Masjid Negara bagi melaksanakan, menyempurnakan seterusnya menyaksikan majlis akad nikah, ijab dan qabul di antara kedua-dua mempelai pada pagi ini, iaitu Muhammad Fairuz bin Raimi Hafizah binti Nur Zaid, ya. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan selamat datang kepada semua hadirin hadirat Hadirat kat situ daripada kedua-dua belah pihak. Tak apa dah hantar dah. Terus nak cepat ke nak lama? Cepat lah, okey je. Okey, sebelum tu pengalaman yang melalui bahtera rumah tangga yang lalu, ya. Tapi pada pagi ni kita mengambil peringatan, ya, kepada kedua-dua mempelai khususnya dan kita semua amnya, ya, untuk mengingat kembali, ya, apakah tanggungjawab wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an
Sebentar lagi kamu berdua akan diijab kabulkan jadi sepasang suami isteri yang sah dari sudut syaraknya, dan dia merupakan salah satu yang dinamakan daripada maqasidus syariah. Saya sudah faham sebenarnya ya. Tetapi kita lanjut ramai. You pula nervous Fairuz bagaimana saya panggil Muhammad Fairuz bin Abdul nikahkan dengan Nuraimi Hafizah. macam ni. Nanti baru sini. Belum datang guys. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Fairuz bin Baharudin. Muhammad Fairuz bin Baharudin. Saya Aku nikahkan dan aku kahwinkan dikau dengan Nuraimi Hafizah binti Nur Zaid yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM500 tunai. aku terima nikahnya Nuraimi Hafizah binti Nur Zaid dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Adalah saya Muhammad Fairuz bin Baharudin dengan ini bertakwil bahawa jika saya tidak bermasyarah dan ma'ruf dengan isteri saya Nuraimi Hafizah binti Nur Zaid, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan nusyus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darah syar'i terhadapnya. Dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia Nuraimi Hafizah binti Nur Zaid dengan anak pun. Sekejap ni. Tengok lama nikah pun. Je. Alah, kacau tu. Okay, sepadang sah kahwin. Yippee. Nampak ni. Tak apa, kita dah masjid. Tak baik mata. Wait, aku rasa screen time Nek Su banyak ni. Yang baju putih semua macam jubah batuk. Ni tanya lagi. Tak cari putih. Apa? Pergilah tanya. Banyak tak cari putih? Cari putih. Mau. Lawa. Dia ada main So say hi. Nanti keluar kat TV. Dia tak percaya keluar kat TV.
Balik, jangan ambil balik. Weh. Ih, kau ni lah geram betul aku. Balik. Ihnya. Ih. Ni, Kenapa muka dia macam mix? Ni makcik. Muka dia macam mix lah, weh. Nenek dah. Weh, muka dia macam mix. Kira ni yang Weh. Saraf anak buah lah. Muka dia macam mix. Tu tua. Tu Comel sangat. Macam kakak nenek. dia. Ni orang. Masuk TV. Boleh. Ya, famousnya. Boleh. Kau dah besar lah, weh. Salam. Kau dah besar. Cepat Didi. Aku nak tengok. Kau tinggi lah, Kak. Tinggi lah, Kak. Tiba. Demi masa. Dia memang. Biar lelaki yang take over. Ya, betul. Dia dah take over 9 bulan dah. So biar dia now take over. Take over forever. Oh, so lonely. I'm Mr. Lonely. Peluk. Diri. Nasi sudah diri. Kalau dia ni kakak dia ni. Forever kakak Demi. Patah siapa tak perlu. Sini. Sakit tangan dia. Ni pun Ni tak kita gambar saudara mara dulu. Belah lelaki dulu. Belah lelaki dia dulu. tak tahan dia betul kan. Belah lelaki. Dia OCD. Panggil Pak Long. Pak Long tu sini. Pak Long. Kotiknya. Berat kena. Okey. Lagi. Sini ke sini ya. Terak je lagi. Oh tadi yang ini sini betul lagi terus. Patutlah. Kita ada influencer. Kita ada influencer. Influencer. Balik awak kat situ balik. Nak satu gambar kat kamera dekat satu. Balik duduk mana balik? Ya, balik Sini kosong tak boleh. Kau jangan. Okay, ready? Mana kamera semua? Okey, jom kita ambil gambar. Macam adik dan kakak je. Adik dan kakak. Weh, serius weh, aku pendek weh daripada dia. Tak apa. Boleh tak? Berat, itu dia. Boleh? Boleh. Berat video. Berat. Macam Datuk tu. Dah api lah. Kat depan rebun tu nampak. Jomlah kita makan. Makan. Let's go. Makan. Tu dah makan tu. Dah. Ni kawan-kawan Mak Lang, New Mak Lang. Dah Nampak new Mak Lang.
Kawannya Mak Lan dah Oh, bagi. ya ke? Budi, Apa? Budi dah bagi. Dah. Ha? Malam Mimi. Apa? Nak apa? Yang bungkus. MM. Muhammad Fairuz Mimi. Kat dia lah. Cantik lah. Nah, sekali bukan otak. Pegang dulu. Tu nak duduk dalam ni. Kami ada Kak Mia pegang dulu. Ha? Kalau nampak budak Tak, kalau boleh simpan dalam baju. So budak tak nampak. Itu tudung. Dan kain terus. dah bagi. Tu budak tu yang kena dokong tu. Ya, dah bagi. Ya. Dia makan ke mak dia makan? Dia tak faham Ni. Ini kan pro China pergi cakap. Sorry. Nya interpret. Kain box. Bunga punya tu kot. It's this side. Minum. jadi cium. Yes, it is. Dia bukan. Oh yo, apa ni lawaknya? Ni kaca gila. Gila, dah habis dah tu cakap. Gila habis. Okey tu berat. Ini kristal ke? I think tak lah yang ni. Yelah. Agak-agak yang macam kristal tu. Tak sana je, tak baik. Kalau kita pakai kristal. Betul. Kristal. Try Box, aku nak warna. Tiba. Okey, kalau dapat biru, Ya. jatuh. Patah lah kristal. Jatuh. Buang. Kau jangan makan. Letak Dia mana-mana. mau. Tu sampah sana kan. Kau ni. Ni colour ni kita joget. Kau dapat colour apa? Cepat lah. Kuning. Okay, kuning kita joget. Okay, joget. 1, 2, 3. Okay, cepatlah. Tak nak. Cepatlah. Kau joget. Warna biru. Cantik lah. Dah. Buat lu punya tugas. Mana? Okay, jom. Video. Ini bukan kedai. Polis tangkap diorang polis. Zoom. Nak takut bertumbuk je ni. Takut tak tarik kan. Apa? Mak dia tak ambil air tadi. Je. Alah, air tak apalah, ambil je lah macam tu. Translation. Bagi dia faham. Sebab dia tak memang tak faham langsung cakap kita. Cakap lah apa-apa. Tadi dia cakap Mama tau. Apa dia cakap English. Kita tak ingat. Ada? You can speak English? So you understand? Nak pergi shopping dah. Polis tangkap diorang polis. Nek Lang pun belum bagi. Lah, Nek tak punya lah. Nek Lang kita bagi option, kita bagi. Dia nak mana? Tak satu. Ambil. Sama, siapa je belum bagi? Ya, function gila weh. Function gila weh. Bagi orang sana juga kan? Dah bagi dah. Ada yang benar macam apa tu? Cuba tanya. Mungkin macam baru datang kot. Baru sampai. Macam mana? Apa? Exam. Straight A. Not bad. But not good too. Apa balik? Sini. Berat ni. Wow. Abang Sada tolong buat. Kau tak tahu ke Pak Alam? Kau tak tahu ke Pak Alam milenial? Tengok belajar. Oh Allah. Tak kenapa. Oh, this is Kak. Oh my god, Kak. Kak taller than me. Kau malu. Kau bogil ke? Kau tengok dia. Tengok. Diorang translate. Ada lebih boleh Kak? Tak ada lebih, tak boleh. Kalau meskom, ambil HR boleh ke? Diploma kan? Diploma. Awak dengar cakap apa ni? Ya, tu rekod tu. Lepas tu nak ambil Tak payah. meskom.